Ya Allah, cik kakak. Sanggup Sanggup cuci baju dengan kotor-kotor ni semua. Ha, cik kakak. Ya Allah, ini kotor ni. Tak servis ni. Nampak? Aduh, melekat kat baju putih, baju sekolah anak-anak macam mana ni, cik kakak. Ya Allah. Ini berpunca daripada apa tahu? Sebenarnya salah satu punca kotor ni adalah penggunaan sabun yang berlebihan. Sabun yang tak hancur. Sabun berlebihan. Acik dengan kakak letak sabun yang berlebihan. Jadinya, bila sabun tu tak hancur, dia campur dengan kotor. Jadi, keluarlah semua kekotoran yang macam acik dengan kakak tengok tu lah. Kan? Bertumpuk-tumpuk kan dia keluar macam tu. Jadi, macam mana nak buat mesin basuh tu? Senang je acik kakak. Ni kedai kita. Nama kedai kita, Hairul Vikul. Balai Polis Kempas kat sana, jalan depan sikit, jumpalah Hairul Vikul ni. Hantar kat kedai kita, kita serviskan acik kakak punya mesin basuh. Harga RM120 sahaja. Datang ke sini, kita bersihkan bersih sebersih-bersihnya, okey? InsyaAllah. So, jangan lupa, nak jimat apa, kita DIY je. Saya Brock. Assalamualaikum. Bye-bye.